izin. Bismillahirrahmanirrahim. Dia maksud mengikut kitab suci Al-Quran, Allah is the most merciful. Allah is the most compassionate, the most loving. Islam prohibit coercion. Islam melarang paksaan atau memaksa. Dari betul tak tahu, mengikut masyarakat Tionghoa, dia ada kalender. Kau tunggu jawapan aku dekat sebelah tu. Dia ada sembahyang nenek moyang dia. Dia kena beri sejenis minuman keras. Di daerah Selama ada 19% masyarakat India dan China. Orang dah sembahyang nenek moyang pun sekarang ini Exco Kesihatan. Apa kerja dia? Dia mengeluarkan arahan. Ini bukan dia, ini Exco PBT. Saya minta Yang Berhormat Menteri Besar kaji semula. Zaman Tan Sri Ramli Ingat Talib, zaman Tan Sri Tajur Rosli, zaman Datuk Sri Zamri Abdul Kadir, semua tak kacau. Mengapa sekarang nak kacau? Ini dah bukan perkara hari pertama. Dah 50 tahun dah sejak merdeka. Kau tengok video ni betapa biadabnya dengan komen menggunakan perkataan Bismillahirrahmanirrahim berkenaan dengan isu minum arak. Dalam Islam, dalam Quran, Allah melarang kita minum arak ni. Kau tahu tak? Jangan kau gunakan perkataan Bismillahirrahmanirrahim ni seolah-olah Allah membenarkan kita minum arak. Jangan jadi bodoh. Pihak-pihak yang bertanggungjawab, kenapa mengabaikan isu ini? Ini dah kira dalam pokok hajar yang dilakukan oleh KP Harbi dengan komen ni. Islam sebenarnya melarang kita minum arak dan seluruh umat ciptaannya, termasuk engkau dengan komen. Lagi satu, aku nak beritahu kau nak ceritakan pasal dahulu kerajaan mengabaikan, itu maknanya mereka melanggar perintah Allah. Dan lagi satu aku nak cakap kau kan, kalau ia pun nenek moyang kau mengamalkan minum arak dan sebagainya, aku nak tanya kau, masa zaman Buddha dulu, aku cakap kau, babi dia makan ke? Arak dia minum ke? Kenapa kau tak ikut agama kau sendiri? Lepas tu kau nak masuk campur pula hal agama kami, seolah-olah menyokong tindakan kamu ni. Biadab. Kalau macam ni gaya pihak kerajaan Madani tak ambil tindakan atas isu ni, kamu menjawab di akhirat esok. Termasuklah contoh kamu.